Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Haris Abdul Rahman. Saya selalu dengar soalan ini di klinik. Doktor, saya mengandung. Kenapa keputusan darah saya nampak berbeza? Doktor kata HB rendah, platelet turun sikit dan ada ujian pembekuan darah yang berubah. Perlu risau ke? Soalan ini sangat biasa dan jawapan ringkasnya dalam kebanyakan kes, perubahan darah semasa kehamilan adalah normal. Dalam video ini saya nak terangkan dengan bahasa yang mudah difahami tentang apa yang biasanya berlaku pada darah kita semasa mengandung. Kita akan bercakap tentang ujian darah biasa iaitu full blood count ataupun FBC dan juga tentang perubahan pada sistem pembekuan darah. Pertama sekali, kita perlu faham satu perkara penting. Apabila seorang wanita hamil, badan sedang menyesuaikan diri untuk menyokong dua individu, ibu dan bayi. Isi padu darah bertambah, hormon berubah dan banyak sistem dalam badan bekerja dengan cara yang berbeza daripada biasa. Sebab itu, keputusan darah semasa kehamilan tidak boleh ditafsir dengan cara yang sama seperti wanita yang tidak mengandung. Mari kita mulakan dengan FBC. Dalam FBC, ada 3 perkara utama yang sering diberi perhatian, iaitu hemoglobin, sel darah putih dan platelet. Kita mula dengan hemoglobin. Ramai wanita hamil diberitahu bahawa hemoglobin mereka rendah. Ini selalunya membuatkan mereka risau, takut mengalami kurang darah yang serius. Hakikatnya, semasa kehamilan, bahagian cecair dalam darah atau plasma meningkat dengan lebih banyak berbanding sel darah merah. Darah menjadi lebih cair. Akibatnya, bacaan hemoglobin boleh kelihatan lebih rendah, walaupun jumlah sebenar sel darah merah masih mencukupi. Keadaan ini dipanggil anemia fisiologi kehamilan. Dalam kebanyakan kes, ini adalah perubahan yang normal. Namun begitu, doktor tetap akan melihat konteks keseluruhan. Sama ada simptom seperti cepat penat atau pening, bagaimana corak perubahan hemoglobin dari masa ke masa dan sama ada terdapat tanda kekurangan zat besi. Sebab itu, kadang-kadang ujian tambahan diperlukan. Seterusnya kita bercakap tentang sel darah putih. Ada juga wanita hamil yang terkejut apabila diberitahu sel darah putih mereka meningkat. Dalam kebanyakan kes, ini juga adalah normal. Kehamilan adalah satu keadaan di mana sistem imun berada dalam keadaan lebih aktif. Jadi peningkatan sel darah putih tanpa tanda jangkitan dan tanpa simptom yang membimbangkan biasanya tidak menunjukkan masalah. Sekali lagi, doktor tidak menilai satu bacaan sahaja. Kita melihat trend, keadaan klinikal dan keseluruhan keadaan pesakit. Sekarang kita masuk kepada platelet. Ada wanita hamil yang diberitahu platelet mereka menurun sedikit. Dalam kebanyakan kes, penurunan ringan platelet semasa kehamilan adalah perkara biasa dan tidak berbahaya. Keadaan ini sering dirujuk sebagai pregnancy-related thrombocytopenia. Selagi penurunan itu sederhana, stabil dan tidak disertai dengan tanda pendarahan, kebiasaannya ia hanya perlu dipantau. Namun jika platelet menurun dengan banyak atau disertai simptom lain, barulah doktor akan menyiasat dengan lebih lanjut. Sekarang kita beralih kepada topik pembekuan darah. Semasa hamil, badan wanita secara semula jadi berada dalam keadaan lebih mudah membeku. Ini mungkin menakutkan, tetapi sebenarnya ia adalah satu mekanisme perlindungan. Badan sedang bersedia untuk proses kelahiran dan untuk mengurangkan risiko pendarahan yang berlebihan. Disebabkan itu, beberapa ujian pembekuan darah boleh menunjukkan perubahan berbanding keadaan biasa. Dalam kebanyakan wanita hamil yang sihat, perubahan ini tidak menyebabkan masalah dan tidak memerlukan rawatan. Namun, dalam sesetengah situasi, contohnya jika ada sejarah darah beku, keguguran berulang atau penyakit tertentu, doktor mungkin akan memantau dengan lebih rapi atau merancang rawatan pencegahan. Apa yang penting untuk difahami ialah keputusan darah semasa kehamilan tidak boleh dinilai secara berasingan. Satu bacaan sahaja tidak menentukan sama ada sesuatu itu normal atau tidak. Doktor akan melihat keseluruhan konteks, termasuk usia kandungan, simptom, sejarah perubatan.
dan perubahan dari masa ke masa. Sebab itu, saya selalu menasihatkan pesakit supaya tidak menilai keputusan darah sendiri tanpa penerangan. Kehamilan adalah satu fasa fisiologi yang unik. Banyak perubahan yang kelihatan luar biasa sebenarnya adalah sebahagian daripada proses yang normal. Jika anda dimaklumkan tentang perubahan dalam keputusan darah semasa hamil, berbincanglah dengan doktor anda. Tanyakan apa maksud perubahan tersebut, sama ada ia memerlukan rawatan atau sekadar pemantauan. Dan jika anda mahu memahami lebih banyak isu berkaitan darah, ikuti channel Pakar Darah anda. Terima kasih kerana menonton dan jaga diri.